Hai, kembali lagi kita dalam rancangan podcast Jejak Sastrawan Syekh Hamzah Fansuri. Saya Hanan selaku moderator pada hari ini bagi sesi yang keempat bagi tokoh Syekh Hamzah Fansuri. Di sini saya nak perkenalkan seorang orang hebat dalam bidang kesejahteraan Melayu, boleh dikatakan begitulah. Memperkenalkan saudari Adliza. Hai, nama saya Nur Adliza tapi mesranya panggil je lah Ad. Sebelum kita mendengar apa yang nak dikupaskan oleh Ad, izinkan saya untuk membaca satu rangkap pantun dulu Izinkan Silakan. Pagi mendung redup berlagu, angin sepoi menyapa wangi. Hamzah Fansuri bukan biasa-biasa tu, ilmunya dalam, bahasanya tinggi. Sekarang saudari Adliza ni akan mengupaskan secara lebih mendalam apakah sumbangan tokoh Hamzah Fansuri ni dalam bidang kesejahteraan Melayu, dalam bidang keranian dan pelbagai lagi lah bidang yang dia nak kupaskan. Ikut dia lah kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hamzah Fansuri, Syekh Hamzah Fansuri. Siapa je tak kenal kan? Ya, betul. Bukan sastra lah. Orang hebat tu. Hebat sangat. Saya rasa kalau sebut nama je dalam satu kelas, seorang tak, kalau ada orang yang tak kenal, bukan budak sastra. Okey, jadi banyak sumbangan dia tak terkira sebenarnya, tapi saya dapat kelaskan kepada beberapa lah dahulu. Kalau tak panjang 2 hari tak habis ni podcast kita. Okey, jadi yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri ni sumbangan pertama adalah sebagai pelopor puisi sufi sastra Melayu. Okey, Hamzah Fansuri dia bukan setakat pelopor je tau Dan, tapi dia ni, beliau adalah orang pertama yang mengetengahkan ilmu tasawuf dalam bentuk puisi Melayu. Contohnya syair lah. Okay. Jadi disebabkan itu, banyak puisi-puisi beliau ni menekankan tema ketuhanan, pencarian makna hidup dan juga antara yang lain ialah hubungan antara insan dengan Tuhan. Apa contoh kayanya tu? Banyak. Tapi antaranya lah, kalau kita dapat tengok syair dagang ada, syair perahu pun ada, menekankan unsur-unsur tentang ketuhanan dan insan itu. Okay. Sumbangan yang kedua pula, dia lebih menekankan tentang konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni dalam bahasa Melayu ni ialah kesatuan wujud. Okey, sumbangan Hamzah Fansuri dalam wahdatul wujud ni, beliau mengajarkan tentang wahdatul wujud tu sendiri adalah bermaksud segalanya berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kun fayakun. Ya, betul. Jadinya karya beliau seperti Syarab Al-Ashikin. Syarab Al-Ashikin tu beliau ceritakan, mencerminkan tentang kecintaan yang mendalam terhadap pencipta. Sebab bila seseorang hamba tu, dia tahu yang dia berasal daripada mana dan akan kembali kepada mana, dia akan menanamkan rasa cinta kepada sang pencipta. Jadinya betul lah, karya yang dihasilkan tu sebenarnya dapat memupuk nilai rohani, rasa cinta terhadap pencipta kita. Okey, saya boleh pergi ke sumbangan ketiga? Silakan. Okay. Sumbangan yang ketiga pula ialah pendekatan takwil, atau bahasa modennya kalau Gen Z kata humanistik kerohanian. Macam tu. Jadinya Syekh Hamzah Fansuri ni beliau mempelopori pendekatan takwil, yang mana pendekatan takwil ni menggabungkan ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Contohnya kita ada ilmu teologi, logika, falsafah dan tasawuf tu sendiri. Jadi contoh dalam karya beliau, Taksib Rahsia Ahli Makrifat. Rahsia Ahli Makrifat, beliau ada integrasikan ilmu dunia, ilmu falsafah dengan ilmu akhirat. Contohnya pengalaman rohani. Macam tu. Jadinya apabila beliau menggabungkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, kita nampak yang puisi ni dia bukan setakat hiburan, tapi sebagai alat pendidikan jiwa juga, Hanan. Dia macam memupuk rasa, orang kata menyantapkan rohani lah, menyantapkan jiwa macam gitu. Ingat perut je nak kena kenyang, rohani kita pun nak kena kenyang tau dengan melalui. Stop it. Get some help. Okey, yang seterusnya ialah penggunaan bahasa sebagai medium ilmu. Okey, macam yang kita tahu, Hamzah Fansuri dia menggunakan bahasa Melayu dalam puisi-puisi tasawuf ketuhanan. Kalau tak sebelum ni kan,
masyarakat nak belajar tasawuf, dia kena belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Parsi. Betul lah ni. Jadi macam susah untuk nak jadi ustaz pada zaman tu. Bukannya semua orang berpendidikan agama. Jadi ni cara Hamzah Fansuri untuk memudahkan orang untuk mempelajari ilmu tasawuf, dia analogikan ilmu tu dalam bentuk puisi. Yang mana puisi waktu tu kan lagi dekat dengan budaya masyarakat. Jadinya lebih senang betul, lebih senang untuk masyarakat faham ilmu tasawuf tu sendiri. Jadinya dia telah menyebarkan lah. Bagi saya dia sebagai satu tokoh untuk penyebaran tasawuf tapi dalam bentuk puisi. Okey. Seterusnya sumbangan beliau yang seterusnya ialah beliau berjaya menjadikan syair itu sendiri dalam bentuk menjadikan syair sebagai wadah kerohanian. Kenapa saya cakap macam tu Hanan? Sebabnya syair ni kalau Hanan tahu dia kena ada bahasa yang indah. Bahasa berpuiti. Metafora, hyperbola, dia kena on top lah orang kata. Kalau tak jadilah syair, dia jadi layak biasa tu. Tapi Hamzah Fansuri ni dia bukan setakat bahasa dia indah, tapi bahasa dia memberi makna lah mendalam, ada simbolisme dia sendiri. Jadinya saya kata Hamzah Fansuri ni dia membimbing pembaca tu sendiri untuk merenung hakikat diri dia dan kesedaran ketuhanan dia. Jadinya orang kata kalau ayat-ayat dia tu sentap lah, menusuk lah kita ni kalau baca. Ayat dia tu tak kosong lah. Betul, dengan ayat dia tak kosong, ada tu. Jadi dengan itu dia menjadikan puisi Melayu pada waktu tu mempunyai makna yang mendalam. Setiap perkataan itu ada makna yang mendalam dan ada juga elemen-elemen spiritual lah, sebab dia berkaitan dengan rohani kan. Jadi dia ada elemen spirituality kat situ. Dan yang terakhir ni, sudah tak sedar punya sumbangan terakhir. Sumbangan terakhir ni, sumbangan terakhir ni ialah pengaruh yang berterusan. Hamzah Fansuri, karya dia sampai sekarang orang ingat. Ya, betul. Dia punya walaupun beliau dah tak ada, tapi beliau punya kesan tu sampai sekarang. Buktinya wujud podcast pun cakap pasal Hamzah Fansuri. Beliau tak minta pun kita cakap, tapi karya beliau yang kita berkata hebat tu menjadikan kita rasa nak kaji, nak tahu siapa Hamzah Fansuri, apa pemikiran dia. Dan sumbangan dia bagi saya dalam bidang pendidikan sangat luas lah. Sebab terus jadikan kita nak mengkaji, nak bagi tahu, kita pula nak didik yang akan datang siapa Hamzah Fansuri ni. Jadi dalam bidang pendidikan tu bukan setakat dalam ilmu sastra, dalam ilmu tasawuf tu sendiri, dalam penyebaran Islam tu sendiri, beliau memang walaupun dia pernah ditentang tapi tak putus, sikap tak putus asa ni lah. Bila beliau tak putus asa, dapatlah hasil lah apa yang kita dapat baca sekarang. Itu saja ke saudari? Itu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Aliza kerana sudi bersama-sama menyampaikan, mengulas, mengupas sedalam yang kita boleh mengenai tokoh sastrawan hebat ni, tokoh yang sangat wow lah boleh kita katakan, iaitu Hamzah Fansuri. Saya harap segala apa yang dibincangkan pada hari ini bukan sahaja dapat memperkayakan ilmu pengetahuan kita, tapi juga dapat menyemai rasa cinta itu sendiri dalam diri kita terhadap keseraan Melayu dan juga sifat kerohanian diri kita sendiri. Sebelum itu saudari, sebelum kita mengakhiri sesi podcast pada hari ini, izinkan saya baca pantun sikit. Okey. Tinta ditulis jadi pusaka, waris bijaksana terus membela. Majlis berakhir dengan sejahtera, moga bertemu di lain ketika. Okey, itu sahaja untuk podcast tokoh sastrawan Syekh Hamzah Fansuri. Bye.